Dia kocok gup 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 gup. Ni kita mari ambil kereta customer kita. Kes kedua pada tahun ni kes banjir. Dia yang ngau-ngau sedut kereta dia. Jadi kita mari ambil lah. Kalau kata berdekatan dengan bengkel kita boleh lah. Kalau nak suruh kita pergi check je. Kereta ni berat juga sedut je pasal format tadi telefon kita ya berat juga sedut sampai tak nak gerak kereta. Ni pun ya gerak slow je tu. Dia tak masuk. Alhamdulillah. Tak ada siapa lagi. Komen. Beres dah kereta ni. Kita cuci soket-soket belakang tu, konektor bawah lagi gearbox. Lepas tu total body pun kita buka, kita cuci belakang dah. Lah ni okey, kita test pun okey dah. 1 2 3 lancar.